Oh, keluar kat sana. Masuk sini. Masuk sebenarnya sini ke, tapi tadi macam shortcut lah belum potong. Oh. Hey, welcome back to my channel guys. So malam ni kita bawa Z9 yang baru sama Zigmeister. Pusing-pusing bandar JB. Dia kata nak cari nasi tualang. Bukan, nasi goreng setulang. Nasi goreng setulang guys. Goreng dah baik kan. Terima kasih lah kat Kawasaki JB kasih pinjam motor sekejap. Walaupun dah pinjam motor Honda. Tak apa, pinjam 2 kali. Isi minyak tu. Isi minyak dulu. Petronas yang penting. Support Petronas. Weh, kereta. Kita ni lagi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi subhanallah. Amin. Kau dengar? Baca slow dah ni. Kita U-turn. U-turn lah. Kau punya tu ada quick shift ke SE? Tak ada? Tak ada. Oh, tak ada. Namanya SE tak ada. Mana tak ada? Dia oh, tak ada lagi, baru ni baru ada. Kita U-turn di sini. Lulus JPJ. Untunglah exhaust ada suara. Jalan agak licin. Ini tangki Z9 17 liter kan? Aku rasa tak silap aku lah. Standard. Isi dulu. Aku minyak cukup je. Kuning ke hijau ke? Allahu Akbar. Kuning kan. Tongkat dulu. Mana tongkat dia? Payah nak cari tongkat dia. So menggunakan settle ni Petronas lah, sisi Petronas. Sisi Petronas. Actually confirming pump 1. Okay ngam. Kau nak isi minyak ke? Aku penuh lagi. Oh, penuh lagi. Bismillah. So kita tengok daripada 2 bar ke full berapa ringgit. Tengok je lah Tengok lah, tak ada buat apa. Oh, 23. Maknanya dalam lingkungan sikit lagi. MT online full tank 20 lebih. 20 lebih. Kecil sikit. Lebih kurang lah, kecil. Okey, dia dah marah dah. Dia suruh kembalikan nozzle lah. Okey, bismillah. Full. Okey, 23. Untuk tak ada budi lah. Kalau ada budi mungkin 18 kot. Tak akan budi. Tak, ini kalau dalam budi sama lah. Nak claim kan? Long tongkat tu. Astagfirullahaladzim. Aku dah bypass tongkat aku tu. Oh, damn. Tongkat naik, dia ingat aku turun tongkat. Melompat-lompat motor. Pelik abang tu tiba-tiba tanya tangki minyak. Saja je kot. Minat, dia nak beli cuma nak tengok. Yalah, after kan, nak jaga dia macam mana kan. Willy. Tak reti tu. Jangan weh, dalam masa. Wah, di sini ada sedikit gerimis. Gerimis je. Passing cloud je tu. Kita masuk ke kanan. Okay. Baik, Captain.
Relax, tenang. Kuda liar. Woi, abang ni pergi mana? Oi. Oi, bijak siap. Kita kena buat macam tu juga. Jom. Nampak Kawasaki Johor ni kan, bawa motor dia pula. Marah dia. Aku pula pakai jaket Kawasaki. Tak apa, tak nampak. Dia ada beg. Oh, sini kan nasi lemak lobster. Tak silap aku. Oh. Sebab aku ingat macam jalan sunyi macam ni. Betul lah ni. Kanan ni Oh. tak silap aku. Sini punya. Dekat je. Sampai hari tu aku pergi dengan Pak Han ke table lah. Semua. Sambal apa tu tak ada lah. Lepas tu servis dia dah ada makanan aku dia tak buat. Dia Pula? kanan dia. Oh, ni nampak. Orang lain dah habis makan, makanan aku tak ada apa. Ya, adik-beradik Z9 guys, pusing-pusing di bandar JB. JB style. Willy satu kali. Oh, tak boleh. Saya tak reti lah. Ni straight kan. Nanti kita kena turun. Oh, turun bawah. Okey. Pusing naik ke sana. Tu lah tengok dia radiologi dia panggil. TFT baru boleh ni. Boleh connect dekat phone. Dia punya app kan. KT apa tah nama dia? Yalah radiologi tu. Boleh navigation semua. Macam yang 1100 tu kan, sama lah 1100 tu. Boleh connect juga. So mantap, maknanya ada sistem baru dia orang lah. Baru nak kenal kan. Orang cakap turn by turn navigation lah. Semua ada lah. Damn, memang function lah. Oh uncle, jangan langgar lah macam tu. Weh, dah lah salah jalan. Weh uncle, kereta tu nak masuk kiri. Bahaya tu uncle. Uncle Mahal lah kan. tak lah, JB style. Ini style lah. Tak licin. Ada geli-geli. Aku nak buat wheelie tapi tak ada licin. Tadi lah. Ini apa? Tadi siapa lah, aku tak silap aku, dia cakap ni HQ bagi motor Motor ni? untuk test ride dan segala-galanya. Oh, maknanya bukan KJB Tapi punya. bos aku cakap ni QB punya Z6. Oh not bad. Yang memang dah register. Sorry kereta. Oh kita hijau kita please. Mantap. Depan ni kau tadi ada lubang sikit lah. Oh okey aku ikut kau. Dekat belah kiri. Dekat pasir-pasir. Oh dari tadi aku buka lampu besar je. Spotlight Lubang balik. ada lubang tu. Siap baik. Kau bagi tahu aku kau pula nak kena. Aduh. Kau kan. Kita masuk JB guys. Tadi bukan JB. Bandar. Oh kiri ni. Oh ni Shillong. Ada dekat maps. Chain. Okey kita masa ni baru nak test apa lean angle. Alamak kita. Ni kau stay kiri je ni. Okey. Kereta
Ni cocok-cocok saya guys, JB style. Ada dia lori ni meninggalkan kesan. Oh, kesan yang kita tidak mahu. Oh, kesan yang berbau ya guys. Jauh kita nak pergi makan ni guys. Nasi goreng setulang. Masuk sedis. Shifting gear pun not bad, smooth. Tapi aku tak sempat tengok lagi. Boleh adjust ke? Hard, medium, soft ke? Oi, smooth shifting gear dia. Oh, berhati-hati guys. Shift pun not bad. Not bad tu. So far aku selama ni duk cakap gua shifting auto apa, quick shifter dengan auto blipper Honda yang sedap. Ni aku bawa Kawasaki ni, wey. Another level guys. Mungkin sebab baru kot, motor baru lagi kan, boleh jadi. Masih dalam mantap lah. Kita tengok guys. Ini tak ada lampu guys, ada lampu kereta je. Kita tengok kuasa S Pro 2. Pure video. Tak dengam. Oh, passing light dia not bad. Tinggi juga dia naik. Hati-hati. Oh lah kamera ni weh. Kamera kat mana? Bukan ada kamera kat sini satu. Depan ni ke? Ada kamera kan? Tak silap aku. Ada. Okay. Berapa ni sini? 80 lah. 80. Depan ni tak silap. Ke belah sana? Belah sini tak ada. Oh ada. Sekarang tak boleh laju. Tak ada orang puasan tu kamera tu. Oh yang aku bawa ni road pun dah rasa weh. Spot sekali sekejap. Bukan spot tu.
kita nak shoot kat mana nanti? Iskandar Puteri depan ni ke belakang? Dia nampak Singapore berapa? Oh, kat belah sana lah. Dekat belah sebelah bukan. Alamak. Tak apa, kita kan makan dulu. Boleh. Tak, rolling shot lah. Guna X5 tu. Alright. Oh, boleh tahan laju dia. Kita terus lagi 4 kilo. Oh, terus 4 kilo. Right. Masuk woodland terus kan? Oh, dah. Dia naik ni boat. Seluduk. Dia kena masuk patah sana terus. Jadi sempit kiri ni. Santai-santai. Abang tak nak bagi saya lalu, bang. Oh, ni besi tak boleh. Tak boleh. Oh, belum empat ni. Oh, dia off-road terus guys. Mak. Seriau. Boleh. Kereta tu nak masuk pula dia. Muat lah. Pingam. Mat. Oh, tak ada bunyi. Sorry. Aku punya tak ada bunyi. Oh, kiri ni. Masuk dalam ni terus lah. Oh, ni yang dekat dengan sempadan nanti kan? Nampak ya Allah, kau dengan tak ada signalnya pun. Mercedes. Benz. Oi, Oh, agak rumah. Zipmeister ni nak bawa ke mana ni kita guys? Jalan gelap ni. Aku risau bonggol ni. Kawasan perumahan. Jalan gelap. Abang janji abang Dini. Tak, 50. Bodoh, cerita Aisyah 50 sen dah. 50 sen pula weh. Kau dah tengok Aisyah 50 sen? Tak. Oh, tu Singapura guys. Depan sana Singapura dah guys. Ya, kita di Temasek. Ke aku macam pernah pergi nasi goreng tulang ni. Sebab aku pernah lalu kat sini cari makan.